Bila tanya, semua benda boleh buat. Las-las rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Ramai dah terkena, bayar mahal-mahal tapi projek tak siap. Lebih parah lagi, kontraktor lesap. Bagi yang nak buat projek pembinaan, jangan tertipu dengan kontraktor clone. So dekat sini, saya nak share kepada tuan-tuan perbezaan kontraktor tulen dan kontraktor clone. Yang pertama, kalau kontraktor tulen, dia akan ada dokumentasi yang proper. Kalau kontraktor clone, dia lebih kepada percakapan dan tak ada proper dokumentasi pun, dan selalunya ramai yang janji manis. Yang kedua, kalau kontraktor tulen ni, dia akan bagi harga yang munasabah kepada tuan-tuan. Jadikan kepentingan kita untuk survey dulu harga di pasaran. Yang ketiga, inilah perkara wajib yang anda perlu tahu. Cek dulu kontraktor tu ada lesen yang sah dan aktif ke tidak. So ingat, sama-sama kita bantu dan sebarkan info ini dengan tekan button share supaya orang lain tak jadi mangsa penipuan. Untuk kontraktor pula, kalau dah ada bisnes tu, buatlah proper documentation dan pastikan lesen kontraktor anda sah dan aktif lagi. Kontraktor ada lesen baru banyak sale.